Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afiq bin Azman, Guru SMK Pendeta Zabar. Jadi pada hari ini saya ingin menceritakan tentang Siri Salma, iaitu tajuk Misteri Barang Purba, yang di mana siri ini terbitan pada tahun 2000. Okey, yang di mana siri ini berkisahkan tentang Salma, Melin dan Zarina yang menyiasat tentang misteri barang purba, yang di mana misteri barang purba ini telah dijadikan salah guna oleh banyak pihak. Maka dengan kebijaksanaan tiga wanita ini, mereka berjaya mencari dalam bagaimana misteri ini boleh berlaku dan penyalahgunaan itu dilaksanakan dan akhirnya misteri ini telah diselesaikan. Jadi daripada siri ini kita dapat belajar bahawa kerjasama yang sangat penting dalam pasukan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan ataupun satu misteri. Yang kedua, apa yang kita dapat belajar daripada siri ini juga, yang di mana hasil kebijaksanaan dan strategi yang teratur boleh menyebabkan sesuatu misteri dapat diselesaikan dengan mudah. Wallahualam, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.